sejahtera, nama saya Anusha Tarshini, anak perempuan Manukaren dari Sekolah SMK Bandar Putra yang mempunyai kod JEA 8012. Hari ini saya ingin memperkenalkan 5 konsep ciri murid sejahtera dalam RPM. Konsep murid sejahtera ialah usaha melahirkan murid yang seimbang dari segi ilmu, sosial, emosi dan juga kemahiran. Ciri pertama ialah beradab, iaitu murid yang sentiasa menghormati orang lain dan mengamalkan nilai murni dalam kehidupan seharian. Ciri kedua ialah berilmu, supaya murid dapat menambah ilmu pengetahuan dan berfikir dengan lebih bijak dan matang. Ciri ketiga ialah berkemahiran, di mana murid mampu menguasai kemahiran yang diperlukan dalam kehidupan serta pendidikan. Ciri keempat ialah berdaya tahan, supaya murid tidak mudah berputus asa dalam kehidupan mereka apabila menghadapi cabaran. Akhir sekali, ciri berkeyakinan, agar murid berani mencuba perkara baharu dan yakin terhadap potensi diri. Murid sejahtera bukan sekadar konsep, tetapi satu langkah penting demi membentuk pemimpin muda negara masa depan. Sekian, terima kasih.